Hello. Hai, Assalamualaikum. Apa khabar? Selamat datang ke channel Nak Injoker. Okey, kali ni video santai-santai. Kita pergi ke Cameron Highland. Tak tahu dah, untuk tahun ni mungkin lebih 10 kali dah. Jadi trip kali ni kami family nak pergi yang tempat tak ramai orang. Maksudnya yang nak santai-santai lah. Bukan nak tuju yang tempat famous ataupun yang glamour. Maksudnya kalau tempat tu ramai, kita akan elakkan. Ni dekat ni barat mula-mula naik. Memang dah ramai dah. Dah ramai dah. Say no to barat. Sebab kita nak santai. Tengoklah tu, parking penuh sampai ke atas. Okey, ni dah pertengahan dah ni. Tanah rata. Ni dah Berincang. Kita dah sampai Berincang. Kita pergi sampai atas tu. Saya ingat pergi dekat Kedai kat pos. Ni ladang lah. Ladang sepanjang nak pergi ke. Tengoklah view. Kita berhenti tepi, boleh tengok view ladang teh free. Nak minum teh, ambil mood tengok pokok teh dulu. Ni sebelum sampai dekat boh tu lah, dia ada macam kampungan tu. Ni saya naik atas. Saya naik atas dekat boh tu. Memang parking bawah tu memang banyak gila parking. Lepas tu tak sesuai. Saya terus lari pergi ke Mossy Forest. Pasal situ terlalu padat. Naik atas ni saya naik dengan kereta direct ya. Tengok tu Myvi pun sampai. Naik direct ya. Dekat Mossy ni saya tak pergi itulah, ikut trekking dia. Saya ambil dekat-dekat luar je. Ambil mood luar-luar tu je. Sebab family lebih pada santai, bukan nak penat-penat. Dekat luar pun kita boleh tengok dah dia punya lumut-lumut dia. Hutan lumut ni. Hutan lumut di Cameron Highland. Selesai tengok lumut. Okey, ni tengok pokok bawang. Masa turun tu kita tengok ladai pokok bawang. Pokok bawang, lepas tu tadi teh yang hijau, ini teh yang kekeringan. Saya pun tak tahu kenapa dia buat kering ni. Kalau siapa tahu, tulislah di komentar. Ni saya turun dekat beli-belilah dekat bawah pada Kifam tu. Kifam ramai sangat, parking papaya. Saya turun kat bawah. Tengoklah. Harga dia pun bagi saya berbala lagi lah. Daripada Kifam tu agak yang keras sikit. Sebab dia kan menjadi tumpuan. Okey, selesai Kifam, kita pergi target kedai makan tengah hari lah. Sekarang dah tengah hari. Bincang, kita pergi ke ni, nasi bambu. Agak popular juga ni. Tengok orang tak ramai. Trip kamera trip santai. Singgah di Bambu Biryani. Bambu Biryani, harga pun tak ada lah cekik darah sangat lah. Boleh lah, macam-macam aneka dia. Dia ada set, dia ada western, dia ada steamboat. Kita makan biryani bambu lah. Kambing ayam. Sesuai trik kali ni santai. Lepas makan ni kami duduk di hotel. Ni hotel di puncak bukit yang jauh daripada orang ramai.
sebab kita nak mencari ketenangan, santai. Tu kalau tengok bawah tu, kita dapat campsite tu yang kemah-kemah apa yang payung-payung tu. Dia buat campsite, tapi kami tak duduk campsite lah. Kami duduk di hotel dia. Hotel view dia memang lah kabus. Masa ni hujan ni. Hujan, check in hotel kejap. Santai-santai. Layan view dekat beranda hotel ni. Okey, malam kita keluar beli barang, kita buat steamboat kat hotel, buat sendiri. Saya pergi pasar raya dekat Berincang tu. Beli set steamboat, turun balik hotel, masak steamboat sendiri. Ni layan angin malam. Angin malam. Sempo gitu, hujan renyah. Tak keluar berjalan pun. Tak ada mood sangat. Maksudnya kita santai di hotel. Selesai makan malam, pagi tu singgah di Laman Strawberry. Kami pergi dekat Kampung Melayu tu. Ramai orang, parking penuh. Jadi singgahlah di Laman Strawberry ni. Saya tengok tak ramai dekat Laman Strawberry ni masuk. Kena laksa Johor, nasi lemak strawberry dengan kon. Tu je. Memang trik santai kali ni. Ni memori untuk anak cucu. Ni strawberry ada jual sini. Okay, last habis sampai sini. Jangan lupa, thank you.